Satu soalan, berapa kali saham tuan-puan naik selepas tuan-puan jual? Kalau jawapannya banyak kali, tonton video ni sampai habis. Sebab masalahnya bukan saham tuan-puan, masalahnya main tanpa number. Cuba kenal pasti tuan-puan yang mana satu. Jenis pertama, keluar terlalu awal, jual sebab takut, lepas tu saham naik tanpa tuan-puan. Jenis kedua, pegang sampai lemas, harap nasib naik balik. Tapi ia tak naik. Jenis ketiga, beli sebab dengar cakap orang. Tak pernah tahu rugi berapa kalau salah. Jenis keempat, masuk tanpa plan keluar, masuk dengan harapan, bukan number. Empat situasi, satu punca yang sama. Tuan-puan main tanpa number. Tahu apa nak beli, tapi tak pernah tahu berapa rugi kalau salah. Inilah nombor yang setiap signal sembunyi daripada tuan-puan. Signal cakap beli saham itu sekarang, tapi signal tak pernah cakap kalau salah rugi berapa. Nombor tu dalam ringgit yang patut tuan-puan tahu dahulu sebelum tekan beli. Inilah yang Acuva buat. Sebelum masuk, dia tunjuk risiko tuan-puan dalam ringgit. Contoh, harga masuk 0.475, harga stop loss 0.445, size 10,000 unit, risiko tuan-puan RM300. Bukan peratus, bukan tik, ringgit yang tuan-puan boleh rasa. Acuva ialah sistem berasaskan peraturan untuk Bursa Malaysia. Ia bukan signal, bukan tip dan ia tak janji untung. Ia letak risiko tuan-puan depan mata dalam ringgit dan biar tuan-puan yang putuskan. Cara ia berfungsi, 4 langkah. Langkah 1, tapis ikut peraturan. 2 tapisan kualiti, buang setup lemah secara automatik. Langkah kedua, risiko dalam ringgit. Nampak berapa kerugian sebelum masuk. Langkah 3, paras yang jelas. Entry dan had kerugian ditetapkan awal, bukan ikut perasaan. Langkah keempat, trailing stop. Biar untung berlari. Itulah exit yang sebenar. Semuanya tuan-puan nampak dalam satu skrin. Dalam ringgit sebelum masuk. Laju risiko, tunjuk risiko tuan-puan dalam ringgit. Laju modal, tunjuk berapa modal diperlukan. Jadi tuan-puan tahu sama ada mampu atau tidak. Laju jumlah risiko, tunjuk berapa rugi kalau salah. Laju sasaran pula, cuma sebagai rujukan. Semuanya jelas. Sebelum tuan-puan tekan butang beli. Atas carta, 5 indikator saja. Titik biru, entry. Titik merah, stop loss. Garisan merah, trailing stop. Berlian hijau, pengesahan sistem. Segitiga oren, pengesahan tambahan. Bersih, tak serabut. Mungkin tuan-puan tertanya, siapa saya untuk cakap semua ini? Saya Muhammad Firdaus bin Majid, Wakil Pelabur berlesen di Apex Security Berhad di bawah Suruhanjaya Security. Saya memegang sijil CMT, CFTE dan MSTA. Lebih 13 tahun dalam pasaran modal. Penceramah di Persidangan Ifta, Sydney tahun 2016. Dan Altia Kuan ialah pengedar sah perisian share investor, diiktiraf sebagai gold partner. Lesen saya boleh tuan-puan sahkan sendiri di laman web Suruhanjaya Security. Biar saya jujur dengan tuan-puan, Acuva takkan janji untung, tak akan bagi tip atau isyarat dan tak akan buat keputusan untuk tuan-puan. Apa yang ia akan buat, tunjuk risiko tuan-puan dalam ringgit. Ikut peraturan yang sama setiap kali dan biar tuan-puan yang pegang kemudi. Apa yang tuan-puan dapat? Akses penuh Acuva 2026 selama 12 bulan, tambah 1 bulan percuma. Lesen Share Investor Station,
12 bulan tambah 1 bulan percuma. Video tutorial dan nota kemas kini, template VAR analisis bernilai RM499, sokongan VIP Telegram dan sesi onboarding peribadi 45 minit terus dengan saya. Semua ini untuk founding 100 pada satu harga yang dikunci, RM2,858 setahun. Itu harga 6 bulan. Untuk langganan 12 bulan penuh, harga dikunci sehingga pembaharuan tahun kedua. Kenapa hanya 100 kerusi? Sebab setiap kerusi ada kos sebenar dan masa saya untuk sesi onboarding peribadi. Saya tak boleh ambil lebih tanpa menjejaskan kualiti. Tawaran ditutup bila 100 kerusi penuh atau pada 31 Julai 2026, mana yang sampai dahulu. Kalau tuan-puan dah penat main tanpa number dan nak berdagang dengan disiplin, klik butang sertai founding 100 di bawah video ini. Isi nama tuan-puan, nombor WhatsApp dan email. Kemudian pilih cara bayaran. Selepas itu saya jumpa tuan-puan dalam sesi onboarding. Ingat, ini bukan janji untung, pelaburan ada risiko, termasuk kehilangan modal. Tetapi risiko itu tuan-puan nampak dalam ringgit sebelum tuan-puan masuk. Itulah AQ VAR. Jumpa di dalam. Terima kasih.